Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Perjalanan daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang antarabangsa Kuching mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit. Langit agak berawan namun perjalanan masih lagi selesa. Saya mendarat di Kuching pada jam 3.45 petang. Alhamdulillah sampai dengan selamat dan melepasi pintu immigration dengan lancar. Jadi jom kita gunakan e-hailing yang ada menuju ke hotel di pusat bandar Kuching. Kita tunggu. Tak jauh perjalanan daripada lapangan terbang ke hotel, lebih kurang 8 km dan harganya agak berpatutan. Pada waktu puncak mendapat seorang pemandu yang sangat ramah, beritahu saya kat mana tempat untuk makan, tempat-tempat menarik. Alhamdulillah, insyaAllah malam nanti kita akan cuba tempat yang dia cakap tu. Kalau dia dekat sungai memang ada lah. Di taman kereta katanya. Ini adalah pemandangan daripada tingkap bilik hotel yang saya menginap. Ni daripada hotel. Jalan. Ni hotel Hilton. Depan tu je. Depan tu je sungai. Ni kita akan jalan daripada sungai tu hala ke belah kiri. Ada lagi hidup tune hotel ni. Ni kita turun bukit lah. Hotel tu macam berbukit sikit lah. Sebelah sana dia macam berbukit sikit. Baik, saya dah sampai di Kuching Waterfront. Tempat berjalan kaki ni cantik kalau tengok corak-corak dia yang berasaskan corak tradisi kaum asal di Sarawak ni. Ya, cantik tempat berjalan kaki ni. Petang-petang ataupun pagi ramai orang beriadah sini lah. Lari, berkayak,
ada yang buat persembahan, ada yang kata duduk santai-santai saja. So ini tiap-tiap pemandangan Sungai Sarawak. Sana tu ada hotel. Ini pula Dewan Undangan Negeri Sarawak, Taman Ibu Pertiwi depan tu. Nanti kita nak naik Darul Hana, jabatan dekat sebelah sana. Nanti kita jalan sama-sama lah ya. Ini pula kita dah naik Darul Hana, jabatan untuk merentasi Sungai Sarawak ni menuju ke Dewan Undangan Negeri. Pemandangan kat sini cantik. Sebelah kiri kita ni ada sebuah masjid. Depan sana lagi ada taman. Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dewan Undangan Negeri Sarawak kat Kuching. So sekarang ni kita dekat atas Darul Hana, istana. Sana ada astana. Situ ada pengkalan sapi. So ini tourist spot kat Kuching lah. So nanti nak naik bot sewa tu. Tapi itulah dah pukul 6 lebih dah ni. Pukul apa dah? Pukul 6 suku dah. Dah nak maghrib. Tak tahulah. Tadi pakcik tu nama dia Awi. Dia tunggu tapi tak dia nampak dia dah bawa orang. So tak tahulah boleh naik lagi ke tidak. So kita try luck lah. Try tengok boleh naik tak boleh naik. Kita sekarang dalam bot Abang Awi. Abang Awi nak bawa kita pusing-pusing Sungai Sarawak. Abang Awi ni baik orang ni. Dia janji dia tunggu. Tengok belah sana pula. Pengkalan Kampung Boyan. Boyan ni ada nama macam Jawa lah. Orang Jawa lah, orang Boyan lah. Asal pada belah Indonesia. Ada masjid, ada surau. Asal ada surau situ. Ni kampung bang kan? Boyan. Kampung Boyan? Orang Boyan lah? Buat kek lapis kat Su, Mama Su tu. Mira. Oh sini lah. Sini tempat hasil orang kata kilang kek lapis yang famous tu. Kek lapis apa tak dia nampak Kak Su ke Mak Su ke apa entah. Depan tu dekat seberang. Dulu dia orang kata kalau nak beli kek lapis sedap kena seberang sungai pergi sini. Sekarang ni dia dah buka dia punya cawangan dia macam tempat jual dia dekat seberang sana. Tapi kilang dia tu masih lagi dekat sini. Kita tengah naik personal river cruise. Abang Awi bawa kita naik personal river cruise. Personal bagi personal kan? Tak tahulah personal ke apa tapi seorang je lah. Sebelah sana tadi kita tengok Kampung Boyan. Sebelah sini Grand Margarita. Sana tu hotel baru Sheraton. Ada menara juga. Depan lagi apa bang? Baram kan? Tahu. Depan lagi lah. Oh. Baram. Sejingkat semua sana lah. Sana lah depan sana. Jauh. Apa nama tempat-tempat menarik yang contohnya macam Taman Negara Bangkok apa? Kat sana lah jauh. Tadi kata lebih kurang dalam 10-15 km kot dari sini.
tak payahlah bang, tak payah. Lagi habis minyak kena berenang pula bang. Tu penggalan kampung Gersik. Ada masjid tu. Ada masjid. Tu masjid. Tu penggalan kampung Gersik. Ada bot-bot nelayan sini. Ni bot nelayan ni bang pergi laut kan? Di laut berjam. Dia pergi laut ni, tangkap ikan. Yelah, tangkap ikan lah. Tangkap orang jahat pula kan kat laut. Tangkap ikan lah. Oh, banyak juga masjid sini, masjid. Tu pun ada masjid juga tu. Tapi ni nampak macam area Kuala Sepetang dekat Taiping. Wah, ada pun masjid. Ni masjid, situ masjid. Banyak masjid sini. Banyak juga. Okay, kita ambil view ni. Kita tengok view apa? Ini pula. Bot nelayan. Bot nelayan pergi laut dalam kan. Tukar sikit. Ya, macam ni. Alamak, tak nampak lah. Lupa lah mana-mana kot. Ada lagi pun nelayan. Tengah bunga ikan tu. Letak air sampai semua di laut. Depan lagi ada apa bang? Depan lagi ada apa? Kampung juga lah. Tak ada apa balik lah bang. Dah maghrib hari pun. Banyak masjid sini bang eh. Aku pindah dah. Oh pindah, kampung tu pindah. Banyak kampung dah pindah rupanya. Tapi masjid banyak. Ni ada minta dia patah balik lah sebab ada. Apa nama kita? Apa nama? Nama Nas. Nas. Nas? Nas. Nanti abang follow TikTok saya. Ada TikTok tak? Tak ada? Alamak. Nanti suruh cucu lah follow TikTok Nas. Nanti dia masuk gambar abang dalam TikTok. Jual lebih ni malam. Jual sini. Tidur sini? 2 minggu di sini. Amboi. Kalau balik tunaan sana 4 jam ke rumah. Ya? Good. 4 jam. Kalau pakai kereta 2 jam je sampai. Sejam ke sini. Saya mesti makan nasi. Abang tidur dalam bot ni? Jual lebih ni. Aduh. Okay, faham. Dia tidur dalam bot ni. Kampung mana? Semarahan? Tahan. Kampung dia kat Semarahan. Dia datang sini dia. Kalau pakai darat, 40 minit sampai lah. Kalau pakai sungai, habis balik nak 4 jam. Faham. Tak ATM mana? ATM. Tak pergi. Oh, you ATM Kuching tu? Tahan tu. Sekarang kita kampung sungai ni. Sekarang ni dah pukul 6.31. Dah nampak langit. Langit sini dah macam nak maghrib lah tengok. Matahari pun dah nak tenggelam kan. So kita kena. Ini bukan live kan? Live pun tak nak buat kan? Ini recorded. Nanti kita potong-potong buat video sedih, video motivasi kan. Ni tadi penggalan kampung Gersik. Depan tu nanti yang tu penggalan kampung Banjar. Lama dah tak buat konten dekat apa nama ni YouTube kan. Tengok lah tengah cari idea. Makan-makan dah banyak orang buat kan. Kita nak buat motor pun ramai orang dah buat. Tengoklah cari konten-konten lain ke yang kata yang sesuai dengan permintaan zaman sekarang lah kan. Travel budget kan. Kita travel budget ni. Hari ni sampai, besok ada kerja sikit kat Kuching.
habis kerja dengan beg-beg kita angkut pergi kerja tu, habis kerja terus down balik kan. Sebab apa? Minggu ni kita ada hal kat rumah. Hari Sabtu pula ada nak pergi ride. Katanya nak pergi belah-belah selatan. Ada member dapat motor baru, tapi dia tak pakai lagi. Adalah katanya kan, tapi motornya apa rahsia lah kan. Rahsia yang terbaru di pasaran. Tahniah ada kepada kawan tu kan. So okey lah, sampai dekat ni kita pun nak balik Pekalan lah. Lepas ni nak kena jalan kaki balik hotel lagi. Kita senaman sikit lah, senaman. Jangan duduk melepak saja kan, bila nak kurus. Alright, ramai orang jogging kat sini. Ramai jogging, rowing dekat sini. Ramai. Itu tu keliling tepi-tepi apa, tepi sungai tu semua orang bersenam. Kita jumpa lagi